Cucu atuk, rasa sunyi ni dia bukan datang sebab kau sorang-sorang. Sebenarnya, dia datang bila kau rasa. Tak ada seorang pun kat dunia ni yang faham apa kau tengah lalui. Padang pasir ni memang luas. Tapi penjara yang paling sempit sebenarnya ada dalam kepala kau sendiri. Masa itulah kau mula cuak. Takut orang lupakan kau. Takut kau kena tinggal terus. Kau kena belajar ngam dengan sunyi tu. Jangan asyik nak lari je dari dia. Sebab dalam sunyi itulah baru kau boleh dengar suara hati kau yang paling jujur sekali. Bila kau dah tak kisah kena jalan seorang, masa tu, dunia dah tak boleh buat apa-apa pun kat kau. Jangan cari orang lain nak penuhkan kosong kat hati tu. Penuhkan sendiri dengan kekuatan. Ingat pesan atuk ni sayang.